Okey guys, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. So hari ni dah dapat bawa balik motosikal Modenas Z15 GT ni. Inilah motor dia kalau anda nak lihat dari view kita tengah ride. Okey, cara nak on dia kan. On kita nak tutup tu mudah aja, macam biasa-biasa motor killers yang lain. Ni adalah motosikal Modenas, Kapcai Modenas. Cara nak on switch dia, dia menyala kat sini, kita boleh tolak tombol ni. So tu dah, meter dia pun dah menyala. Okey, so kita nak try bawa lah motosikal Modenas Z15 GT ni. Dia punya rasa dia, feel dia macam mana. Saja pakai glove guys, tak pakai pun tak apa, tapi nak keselamatan pakailah. So ini dah bawa balik ni. Glove ni pun masa pergi Suzuki Monsoon Gateway tu, saya pakai ni big bike pakai lah kan. Tapi kadang-kadang tu tak pakai juga, dah tak okey lah. So kalau anda jalan jauh, better anda pakai ni lah untuk keselamatan anda kan, glove. Okey guys, jom kita try bawa. Dah on kunci apa semua dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya enjin dia bila start lembut, RPM 1500. Ni balance semua. Anda nak tengok voltmeter, bateri kan, anda tekan sini. 14.3, 14.2, 14.3, 14.4. Macam tu. Okey lah bateri, nampak tu. Okey, so kalau jam, anda nak tekan jam, tekan ni balik lah. Okey, ini trip ada 3 lah, odometer, trip A, trip B. Untuk anda nak tengok perjalanan anda, jarak perjalanan anda, jarak mileage servis anda tu. Macam tu lah, dia bagi 3. Okey lah, so far okey lah. So macam ni sudah okey. Side mirror pun ngam, cun elok. Side mirror nampak sisi dia besar, luas side mirror dia, tapi memang nampak kecapangan yang nyata lah. Dia punya tinggi dia tu kan, tak nampaklah pelik sebab motor ni cantik. Walaupun side mirror tinggi macam ni, biasalah kan. Tapi tu biasalah, kalau orang nak selesa lagi, mesti dia tukar yang sporty sikit lah kan, yang kecil-kecil tu. Biasalah. Ni okey, jom kita run. Bismillah. Gear 1 kita masuk. Jeng. Kita nak baru lampu ABS padam. Dia baru tengok lampu ABS nyala. So ni brake dah. Brake ABS. Nak bagi keluar ni tak asap tayar belakang. Nanti tak buat tu. Nanti kita buat nanti. Ni gear 2. Kita nak setting gear 2 kan. Tengok. Ni gear 2 ni, dalam gear 2. Relax lah. Dia punya pick-up. Bila kampung tak boleh laju-laju. Dah. Kalau nak lepas tangan, anda boleh. Sebenarnya abang nak ikat helmet. So abang tak ikat helmet lagi ni. Tak. Betul keselamatan guys. Keselamatan, jangan lupa ikat helmet. Biasalah kan, tadi buat kamera ni. Kamera pun dekat helmet ni. Lupa lah nak ejah-ejah kan. Tu dah bila pakai glove guys, nak kunci helmet pun susah. Kena buang sikit. Satu sebelah tangan. Nak cari lubang tak jumpa. Okey. Dia pakai glove, jari jadi besar. Dia punya enjin dia lembut lah. Kalau tengok Modenas ni kan, dia smooth lah. 1000 RPM dia kalau anda tengok maintain lah 1500 tu kan. Saya rasa ni adalah motosikal keluaran model yang paling terbaik lah yang pernah dihasilkan Modenas. Segmen Kapcai 150 ni, kalau nak bandingkan zaman-zaman dulu, memanglah Chris 110 kan, GT 128 kan, 4 lejang lah, kita cerita 4 lejang lah, zaman 4 lejang kan, zaman sekarang pun 4 lejang. Memang padu dah masa tu. Chris 110 abang pernah bawa meter sampai 145, potong AFI laju zaman tu. Dia Chris, Kawasaki Modenas R&D sama keluar model Chris kan, 145 laju. Dia seorang je Kapcai masa tu 110 yang sisi besar sikit. Sebelum tu adalah lepas tu ada zaman tu pun ada juga FX 125, tapi orang tak pakai, orang minat Chris lagi.
Dan memang padu. Yamaha masa zaman tu SRE, SRX kan. Tapi orang tak beli banyak. Orang beli FI dengan Chris zaman tu. Tu cerita dulu lah, penghujung 90-an. So GT 128 tu pun ada canggih juga masa tu. 4 lejang ada RPM, kapcai 4 lejang ada RPM. Dan sekarang lepas keluar legacy tu, kita tak ceritalah 110, 125 hak kapcai yang model yang keluarkan yang baru-baru ni kan. Ni dia keluarlah Z15 GT yang ni lah, yang memang smart ni, yang macu ni. Pick up dia guys, pick up. Aduh, sedap. Memang ya. Kita potong petrol. Berapa biji petrol kat depan tu? Hati-hati. Ada 4, 5. Dia 6 guys, dia 6. Oi, petrol ni nak potong. Dia 6 guys. Padu. Tok dia cukup mesra, cukup sedap. Saya drop dia 5, 90, 96, 97, 94, 100. Oh, tak. Jalan ni bukannya 100. Jalan ni adalah jalan bawa 80. Nak bagi tahu kat anda semua memang sedap. Pickup dia memang best. Okey. Top speed saya sempat dapat 13. Masa saja-sajalah tadi. Sempat sebab kereta banyak masa tu. Takkan kita nak lenjan sampai top speed tak. Cornering, jalan ni ada pasir guys. Saya tak bagi signal. Sorry, maaf. Cornering pun sedap. Okay guys, ini parameter Modenas Z15 GT di waktu malam. Bila kita dah on kunci, macam ni lah gambaran parameter dan Modenas Z15 GT. Ini warna grey dan anda boleh saksikan betapa garangnya lampu belakang smart. Itu dia. Nampak macam sport bike pun ada, ala-ala sport bike Kawasaki. So kalau kita tekan brake, dia akan menyala kat sini. Lampu brake belakang. Kan, nampak tu. Macam tanduk seladang ke ataupun tu. Style macam tu kan, tanduk sikit. Tengok ni, pandangan suasana malam. Pandangan lampu belakang dia. So yang ni anda boleh saksikan dari pandangan tepi, pandangan hadapan, lampu DRL menyala dengan cukup terang. Saat saya tunjukkan sini, lampu DRL kan, terang lampu LED dia. So kalau kita nak on, kita on kan, kita tengok dia punya cahaya lampu tu, high beam, low beam. Saya start. Dan bila kita on, tu dia lampu kepala, lampu hadapan dia nyala macam tu lah guys. Terang guys. Memang cukup terang. Tengok, dia smart, lampu yang paling smart setakat segmen kapcai yang ni lah. Dia 150. Smart guys. Kita tengok dia punya kecerahan lampu high beam, low beam. Kalau anda nak tahu, dia menyala lampu high beam dia kat sini, kat lampu dada ni. Itu dah. Nampak lampu dia. Inilah lampu high beam. Dia tak menyala atas ni. So dia punya jauh dia lampu high beam tu. Nampak kan? Tu dia. Saya dah on high beam tu guys. Nampak tu. Tu hujung sana, berapa ratus meter tu. Tu dalam, dari sini jarak ke sana kita katakan berapa,
Stay nampak batang-batang pokok lagi tepi tu. Nampak lagi. Dalam video mungkin anda tak berapa jelas lah, tapi saya nampak ujung-ujung sampai sana. Jauh bagi saya jauh lah. Jauh dia punya suluhan tu, lampu tu, kecerahan lampu tu memang cukup cemerlang. Inilah Modena Z15 GT. Z GT, Z suku boleh lah. Tengok bunyi enjin dia, smooth guys. Warna grey ni malam ni nampak memang cantik lah juga. Memang cun. Memang Kapcai ni bukan biasa-biasa guys. Saya pergi mana-mana tadi, kawan-kawan semua tengok memang dia pujilah, cantik dia kata. Memang cantik. Dia orang pun minat nak beli. Harga sekarang murah. Jangan sampai harga naik Sekarang siapa yang beli awal, mungkin tak dengar bunyi motor bisingan. Sekarang ni siapa yang tak beli lagi, mungkin ke depan harga akan mahal. Sebab Malaysia tak ada kawalan harga guys. So kita naik lah macam tu, tak macam negara luar kan, Indonesia, Thailand. Lah sekarang ni mungkin 8750, 86 on the road, cash on the road. Ke depan akan jadi 10k, 11k kan. Lambat beli. Punya design bagi saya overall mantap, sebab kita tengok dia lain daripada design kebiasaan kita tengok maupun RS, Y15, Y16, Benelli ataupun SYM 185 maupun apatah lagi Hyper Underbore macam Raider kan. Ini design dia kali yang kata Modena Z15 GT ni, dia menggabungkan keseluruhan design motosikal moped yang kebiasaan kita lihat. Kalau anda perasan, ada kawan saya cakap nak macam Y15 pun ada kat sini, macam RSX pun ada kan. Dia punya ada ni macam tu, ada nak macam Y16 pun ada, macam Y suku pun ada, macam lampu bahagian dada ni dah ada lampu macam Y15, Y16 LC, ada lampu dada. Lepas tu kena pula lampu kat kepala ni, cantik, lagi cantik design yang Modena buat ni. Kalau kita compare dengan Y16, yang ni cantik. Kita masuklah juga lampu belakang. Memang cantik pandangan yang Modena buat untuk segmen moped, untuk saing dengan jenama-jenama lain. Ada macam di Vietnam, negara-negara sana, geng Nguyen kan, dia suka buat design dari dulu lagi, lampu dada besar kan, dari zaman LC lagi kan. Dia adaptasi kepada RSX, ada lampu dada besar, lampu kepala pula tak ada. Ada juga orang tak suka macam tu. Sekarang untuk cita rasa rakyat Malaysia, lampu kepala pun cantik berbanding model-model yang kita nampak, yang macam kebiasaan kita nampak. Lampu dada pun menarik. Dan ini adalah motosikal kebanggaan rakyat Malaysia lah. Saya cakap moped kebanggaan rakyat Malaysia. Kita patut banggalah dengan Modena sudah buat keluar macam ni. Biarpun lama, makan masa 5-6 tahun, tapi hasilnya cukup terbaik. Kita katakan ni motosikal Modena yang Kapcai yang terbaik yang pernah ada setakat sekarang ni. Kalau kita tengok pada zaman dahulu sampai sekarang kan, inilah Modena Z15 GT guys. Tak menyesal saya, walaupun saya minat skuter, tapi lambat lagi lah saya nak pakai skuter. Mau cara ni, kepuasan motosikal ni memang terbaik kan. Dia punya top speed, dia punya pick up, dia memang engine smooth dia. Kalau memanglah dia tak santai kan, kena main clutch. Tapi dari segi itu minor lah bagi saya. Saya memang suka macam tu. Stay lagi saya tak pencin lagi, saya masih mampu kudrat saya bicik kelabuh gear. Saya suka motor jenis-jenis macam ni lagi. Bagi pendapat saya lah, kalau anda nak ke arah skuter tu, terpulang lah, sebab maintenance skuter ni tinggi sedikit banding motor rantai kan. Tapi kesedapan dan kepuasan, saya memang suka motor rantai. Dari segi nak jalan jauh, kelasakan dia, top speed dia, macam Raider, RS. Ini pula datang pula Z15 GT, engine twin cam. Padu guys, padu. Siapa yang main kereta twin cam dia tahu, main motor twin cam dia tahu feel dia macam mana, kesedapan dia tu, RPM tinggi.
Macam saya bawa tadi, memang RPM kalau kata kilometer per jam, kalau kata atas top speed macam 100 tu, dia memang minta P lagi motor ni. Dia ada macam tak cukup gear. Kena pulas lagi. Duduk 1-2 steady. Sedap kan. Memang best. Duduk kelajuan tu 1-2, 1-3 tegak. Sedap kan. Macam dia tak minta gear dalam kelajuan 70-80 tu steady lah dia. Mungkin sebab sprocket sama berat saya nak kena adjust macam tu lah, kena tengok lah. Keselesaan motor ni tak dinafikan, seat pun lembut, keselesaan dia dari segi dia, kawan saya cakap rendah sikit pada RSX, kedudukan sitting height, dia punya ketinggian plana dia tu kan. Okey guys, tak ada apa lagi nak cerita. Terima kasih menonton, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.